Bayangkan satu dunia tanpa presiden, tak ada orang nak rasmi pembukaan tandas baru. Dengan ini, saya merasmikan flash paling berteknologi tinggi dalam sejarah, kata Makcik Kantin. Bila nak buat keputusan penting negara, semua orang masuk grup WhatsApp. Kita undi je lah, siapa sokong, reply yes. Tapi jangan letak stiker Doraemon lagi, boleh tak? Lepas tu, negara kena serang. Siapa? Ketua tentera kita ni? Abu Qad. Dia legend main PUBG 3000 match chicken dinner tiap minggu. Waktu ada bencana alam, tak ada presiden nak bagi ucapan tenangkan rakyat. Last semua tengok TikTok je sambil tunggu influencer negara bagi update. Akhirnya, satu dunia sepakat pilih sistem baru. Presiden diganti dengan AI. Selamat pagi, saya Presiden AI. Negara dalam keadaan stabil. Tapi bateri saya tinggal 3%. Tolong cari charger. Kalau Abu pun kau rasa layak jadi presiden, maknanya dunia memang dah ready hidup tanpa presiden.